Victor Ruiz. Nigel Gomez menunggu di sebelah kiri. Victor Ruiz memilih kepada Paulo Josue. Kali ini Gomez. Antara Gomez. Tandukan masuk. Yang berjaya disempurnakan oleh Safawi Rashid. Yang kehilangan bola. Paulo Josue. Sekali lagi Safawi. Dengan gerakan yang hampir sama. Safawi Rashid. Oh, ditinggalkan baik untuk Paulo Josue. Satu dummy yang dilakukan oleh Victor Ruiz. Memberikan ruang kepada Paulo Josue. Mendapatkan jaringan yang ketiga buat Kuala Lumpur City. Dorongan yang dilakukan oleh Safawi Rashid ditinggalkan oleh Victor Ruiz untuk disudahkan Paulo Josue. Kembali kepada Ryan Lambert. Victor Ruiz. Oh, cantik. Seperti diukur oleh Victor Ruiz. Menuju tepat ke sudut di sebelah kiri. Quincy Cameron juga mengakuinya. Betapa jaringan ini boleh menjadi antara gol terbaik untuk musim 2025-2026. Victor Ruiz mengukur dengan tepat untuk menewaskan Haimi Nyaring. Tiada peluang untuk penjaga gol di PMM itu untuk menyelamatkan situasi ini. Jaring